Let's go, kita continue untuk jig pada pukul 2.40. Kita continue, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Try je pakai fast. On. Pasal bersyukur saya dapat dulu. Follow. Jig. Ringan. Dawai tu tak pakai. Tapi tak perlu dawai lah. Tu direct sini. Direct tisu. Hele. Oh. Kau ni. Direct tisu tu. Bagus. Lesen jig je ya. Oh iya lah, lesen jig dia lah, dia open. Untuk jig kali, jig ke petang. Oh, 60 gram fast jig. Access hook 30 daripada John. Kita tengok macam mana bulu cantik ni. Kita try. Dulu satu nasi. Let's go. Let's go baby. Bismillahirrahmanirrahim. First drop. First drop lagi kan. Mesti first drop lagi punya. 60 gram. Badan panjang. Fast jig game. Tengok lah. Mana tahu tiba-tiba dia ada kat bawah kan. Tak boleh. Takut apa nama? Ikan kecil. Strike je. Ada yang bang.
Tinggi lah. Take on strike, take on. Wak strike. Menjerit tadi. Kau dengar. Aduh. Tak ramai tali. Tak ramai. Ush. Banyak tali ni. Dah dapat 10 lah. Ada nampak. Kenapa? Tali tak cukup. Lagi. Sedap. Ni Ji. Seorang angkat aku punya yap. Angkat aku punya rod yap. Rasu. Dia diam tak? Dia yang kelas jig ni, saya turun dulu. Jig boleh mancing tu. Kalau saya cakap angkat nanti kejar Takut tali tak cukup. RM10,000. Betul. Jig je. Tapi yang itu besar malah. Boleh tak? Boleh. Boleh sini. Okay. Hah? Aduh. Ucut. Aduh. Dah baik dah tu layar tu. Aduh. Ucut geng Ucut. Hampir 10 minit. Layan. Dekat saya. Cukup dulu. Oh, selah. Selah kuning. Tak payah faham lah. Let tahan lah. Tolong. Dengar tak bunyi dia? Pam, turun kau. Jangan ni lah. Tak dengar. Turun kau. Turun kau. Kayak ya, aku pun tak tahu nak sebut macam mana. Kau pam dulu cangkat turun. Turun rod kau. Relax, layan dia, relax. Jangan dekat. Relax. Sikit lagi. Tahan. Dia tahan. Banyak cik boleh. Duduk kat sana sikit. Kan kena batang. Kan rosak rod. Turun rod kau. Itu pam. Macam tu. Dengan sauk kat belakang tu. Mana gancu? Sauk. Mi. Awak kata nak potong gancu? Kau nak makan? Aduh. Sauk. Dah sampai? Dia nak hang. Tak ah. Sekali boron dah. Bawal. Hello. Ya. Hah? Sekejap. Abang nampak warna biru tak? Rumah warna biru? Saya video ni saya kat laut ni. Bottom ah? Nampak je warna. Ya. Dia bukan depan, belah kiri. Sebelah sini. Sebelah sini. Ha. Belah. Ha. Okey, bawa sini. Oh, baik. Sini. Tolong. Letak je kat situ. Okey. Ya, bawa sini. Baik. Alamak, sah juga weh. Mantap. Besar siut. Baik. Ada game. Mari. Ada game.
Udang. Barang turun. Udang nampak keluar mak. Apa yang ada turun. Mantap. Mantap. Dia mau bergambar sama ini ikan. Boleh. Ambil je. Kalau tak tunggu nanti aku dapat potong. Saya punya kerapu dia cukup orang. Kerapu cukup. Bawa je. Itu botol nak pergi. Betul-betul dulu. Oh, fast jig mantap. Time ni. Hah? Macam gitu je lucut. Kena badan. Badan. Tu ada barang tu. Iyalah ada barang dah belakang. Belakang. Belakang Brandy. Belakang ada barang. Iyalah belakang ada tu lah. Boiling. Ada anak ikan tu. Angkat slow, jangan pergi. Apa relax bang, relax. Slow. Gitu je. Dulu. Relax. Dah sagai. Sagai. Ada frenzy dulu depan ni tadi. Kau balik. Sagai. Pula badak betul. Mana je? Ni saw. Oh, Palmer kecil tu. Ni frenzy ni. Angkat. Terus. Sagai ni, Frenzy sagai ni. Pak- Koyak mulut ni. Turun 40. 40 turun. Barang dekat bawah. 40 turun. Ush. Kena awak kena juga. Lain. Pusing. Gerak. Move. Sana lagi. Main. Main bagi dia. Tahan dia. Tegang. Jangan kelu. Double strike. Ni dah naik. Ni dah selalu muka je. Payung muka je. Main belakang, main depan. Ya. Bawa berabuk. Tegang ya. Dia pergi pula. Dah ni. Faham belum? Nanti PM tepi tadi. Boleh. Mantap. Tak ada. Boleh. Apa? Tekan tu tunggu balik orang. Saya sahi 2 baru buat keluar video boleh? Okey, ambil nombor je. Boleh kalau sahi 2. Dah sembak dia kan? Sembak dia. Yang bottom ni jaga. Tengok dah kat berbelik. Depan ni tu ke? Kau nampak ke bawah tu gulung ah. Mantap. Sana. Double strike ya. Pakai guide depan guide. Depan kau yang di depan. Main tak boleh. Yang tu orang dia bottom. Tu lah bottom ni. Bottom jig ni. Jig. Aku jig. 40. Main dia. Misalnya. Nak kat zone. Takkan tak boleh. Tuan tu kena laju. Kena beri dia kena. Susup macam tu. Mantap. Miss pun tak ada beg dia. Hebek tak? Saya 2,000. Lagi gamble 2,000. Oji-san, come on. Kau pergi aku main dia. Okay, dah colour dah. Colour dah? Tengok belah awak. Tengok colour. Belum lagi? Dia nak colour ke belakang. Tu ada putih bawah tu. Kecil putih macam. Mantap. Oh, dia pusing-pusing aku dia naik. Tahan. Kalau
Laju main slow. Come on, betul-betul. Tahu kan rasa Evette penat. Faham je sebab tengok ada boat datang. Faham. Biru dah naik. Tadi pink saja. Ini biru ni. Dah. Ikan tak pernah. Mari lah. Ada. Lepas tu sangat. Saya tadi mesti jatuh dah ambil memang tak buka. Oh, Lepas tu boleh ikut. dia time laju dah ambil. Kena aja pasal balik. Dah leader? Dah leader dah. Tak. Saya tu. Mantap je. Baik. The best. Pergi belakang ambil gambar double. Mari je. Pegang ekor. Ekor je. Yang lain tu. Turun bottom. Macam ni. Yang bottom macam jig tak apa. Jig senang settle. Kan slow. Kan slow. Ambil gambar sama. Double slide. Duduk belakang lagi. Ambil gambar. Pakai tak sikit. Setengah nak ikut Dah, Syokir. Sekejap. So baru slide tu. Ni ambil yang FOME ni. Saya lah. Ha. Jangan ketak sangat. Menekan-nekan mat. Kan. Ya boy. Pam ya boy. Okey. Santai lah kau joki. Minum kai beg ni. Mantap doh. Dangut. Tolong. Ya. Tolong. Kaci. Ji, ni kaci Ji. Tu kaci. Kaci laut. Lanjut. Ui, boron mah. Alamak. Burun. Ui. Alamak. Gila Aziz macam Power lah. Alhamdulillah. Aziz macam sebelah tu macam pak mana lagi dah? Okay geng. So yang ni kita packing tengok bottom. Tengok macam mana. So sekarang menunjukkan 4.5. Bottom tengah cun. So kita pacak bottom. Kita mencari jig juga. DOG daripada Sun. Tengok macam mana hasil untuk bottom kita. Tengok lagi insyaAllah. Doakan. Bismillah. Dia kayu. Dia diam tu baru kayu. Dia tengah belitik-belitik lahan tu. Bottom. Baik. Kayu tu biar tinggal masuk. Tapi. Slow je pak. Finally lagi. Bottom kan tuan? Jig kan? Anjing. Zik tepi sikit Zik. Nak shoot. Ki belakang makan Ki. Siapa nak buat? Aku tak nak tolong. Sama lagi pakai dua. Sama lagi bawa dua. Lama ke ya? Tak boleh lah kalau ramai-ramai tak boleh. Sagai. Sagai suki. Slow nanti biar atas air. Ambil saut tu. Bang. Biar di dalam air. Salah percaturan. Oh, dia mudah. Wow, mantap. Babi ada suara pantat. Pantat ada suara tiba-tiba. Gerung melang. Size ni. Gerung melang. Gerung. Last minute dia bagi juga ah. Ada size ni. Duduk. Gerang pulau. Gerung melang. Ni Mariamah. Borong selalu dia patah sini. Borong tu. Bukan Yang kat rod ni. Boleh untuk itu. tak buat. Tak. Rin ni tak ngam ah. Kat ni. Dia sengit. Itu relax ni. Tegakkan dia orang. Awak relax. Badan tegak.
pacak jerat tu jangan sangat bahaya. Kalau dia orang pacak kat sini. Huish. Tak, reel aku bengkok-bengkok ni macam nak patah. Slow. Ambil masa. Oh, ada. Ha? Okey, salah. Bukan. Ini apa nama dia? Macam mana beg? Bukan. Bukan budak. Sangat. Sangai nak Sangat lah. Oh. Dia bulat je lah. Oh, ada bulat patut dia lekan-lekan. Yes. Lesen. Mantap. Beg ni kan? Bukan? Bulat je. Tapi ebek bulat yang tadi tu ebek kapak. Oh. Bulat yang jendul, yang ni bulat jendul. Tapi kuat lagi yang ni. Tekan lah, kalau speed kuat lagi ebek kapak. Abang macam pun angkat sipu. Dah baik kan? Mantap, tekong kita. Li pulak lalu. Li ni. Tu pijo, li atau pijo. Ebek ke? Rasa ebek. Pijo. Ayah, kat turun sipu tak? Boleh. Bisnis dia. Saya halus 10 LB. 10 LB. Jangan ingat tak boleh naik tau. Kejut dia tengok. Sales ni. Siap panggil. Boleh. Nyebek. Ya halo. 10 LB. Ya halui. Dah penat kan? Dia dah penat kita kayu dah. Pasal kuat tu tahan je. Jadi tak kisah letak untuk karang. Hijau ni. Ada lubang Kuat gitu. Lenguh dah ni. Ada saiz sikit lah. Kalau ni biasa cepat naik. Betul, dah nampak lah. Dah.
Biasa dia sambor tu kan, dia lonjak, dia ikut sekali. Itu yang kena tegang dulu. Tegang dulu sembat je. Dia lonjak. Dia ikut naik. Tali siapa ni? Tali siapa? Okay kan, so macam saya kata tadi, trip saya untuk boat saya, tim daripada KL, kita orang berlima, terdiri daripada Amy Fish Hunter, dan juga yang kedua daripada OG The Sun. Yang ketiga adalah Aziz The Sparrow. So, yang keempat, siapa nama? Syauki. Okay. Syauki Kamalasan boleh. Syauki Kamalasan. Aduh. Syauki Chesterfield. Okay geng, so itu saja lah kan, 4 orang dan termasuk saya 5 orang. So hari ni trip kita orang guna servis daripada Merah-Merah D5 kan. Kita punya tekong nama Abang Naim, dan juga wak-waknya saya lupa. Lagi saya tunjuk korang wak-wak dia boy. So kita tunjuk muka dorang lah. So saya recommend kat korang lah untuk tengok boat, naik dengan boat ni. So ni tekong kita, tekong Naim. Belajar jigging ke? Boleh. Candat ke? Semua trip dia boleh buat. So ni wak-wak dia, Abang Boy. Alright. Boy angler. So korang kalau nak join trip ni, korang boleh roger je dorang. So nak roger saya pun boleh, tak ada masalah. Saya boleh bagi contact kat korang. So kita tengok sekejap lagi hasil macam mana. Alright, let's go. Tengok nanti hasil Baik. So tadi kalau korang tengok, saya tunjuk tim-tim daripada KL. So ni tim-tim daripada JB kan. Ni siapa nama? Jimbo. Mantap. Ni siapa nama? Saya? Nak nama sedap ke nama tak sedap? Nama sedap Mizuno. Mizuno. Macam nama. Okay, kasut. Awak nama? Mio. Ni? Acap. Siapa yang tak kenal ni kan? Baik. Ni macam biasa geng. So nanti saya akan pin dia punya account. Korang boleh tengok juga konten daripada dia, Pak An Vlog. So nanti korang boleh check out juga, subscribe. Jangan lupa geng. Subscribe guys. So this one semua geng-geng daripada JB geng. So saya memang biasa saya akan ikut trip selit dengan dorang. Tapi kali ni ada tim saya daripada KL yang nak join. So saya open lah, satu boat untuk KL, satu boat untuk JB. So alhamdulillah menjadi dorang pun ada hasil juga, bukannya tak ada. Alhamdulillah. Semua cun-cun. Okay geng, so itu saja trip kita untuk hari ni di Penyambung Mersing bersama budak-budak KL 5 orang, JB 6 orang. Kita main 2 trip, 2 boat. So alhamdulillah hasil dia. So kau nak tengok hasil dia? Mari, let's go. Kita
terbaik. Ni hasil dia, seekor dah kena curi ambil gambar. Ni. So, inilah hasil kita orang untuk hari ni di Penyambung. Alright. So, kita naik dengan merah-merah ada 5. So nanti saya, kalau korang berminat, saya akan letakkan dia punya contact number apa semua untuk korang try dengan boat dorang. So alhamdulillah hasil yang sangat memuaskan daripada KL. Kami semua dah okey dah, dapat rasa. So yang besar-besar ni seorang satu dapat rasa naikkan. So alhamdulillah. Apa perasaan anda, Mi? Oh salah. Ni Oji. Apa perasaan? Okey. Terbaik. Ada rasa nak repeat lagi tak? Mesti repeat geng. Korang akan kalau nak turun sini geng, saya suggest ambil merah-merah ada 5 Tekong Naim. Mantap. Tadi apa tak nak. So macam mana trip hari ni, okey tak? Merah-merah ada 5, merah padu. Tekong padu, wak-wak padu, ikan pun padu, hasil semua padu. So korang kalau minat, korang boleh check out dekat merah-merah ada 5. So ni hasil dia. Hari ni actually sebenarnya kurang masuk ikan, tapi Tekong sangat membantu. Dia cari juga spot untuk kita dapatkan strike. So alhamdulillah memang padu lah. Tekong wak-wak memang ngam. So guys, so itu sahaja episod untuk kali ni. Dan terima kasih untuk korang yang support saya daripada awal sehingga hari ni di YT. So saya nak ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita jumpa lagi. Sentiasa support saya. Kalau korang support saya akan buat lagi konten-konten. Saya akan buat lagi trip-trip kat mana-mana. So itu saja daripada saya. Macam biasa lah, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye.